Jangan lupa tekan like, subscribe dan komen dekat bawah ya. Hari ni kita nak masak kari ikan ayam, iaitu ikan shebong. Ramai yang tak kenal ikan ni, tapi rasanya unik, macam rasa ayam, sebab tu orang panggil ikan ayam. Kita mulakan dengan kisar bahan-bahan asas dulu. Bawang putih, halia, kunyit hidup, bawang merah dan buah keras. Kisar sampai halus. Lepas tu, panaskan minyak zaitun. Kalau tak ada, boleh guna minyak masak biasa. Tapi saya suka guna minyak zaitun sebab ada banyak manfaat kesihatan walaupun Malaysia banyak guna minyak sawit. Minyak zaitun ni lebih ringan dan jaga jantung kita. Bila minyak dah panas, tumis daun kari, serai yang dah diketuk, biji sawi, jintan halus, jintan kasar dan halba. Tumis sampai naik bau wangi rempah. Masukkan bahan kisar tadi, tumis sampai pecah minyak dan warna dia jadi lebih gelap. Lepas tu, kita masukkan cili kisar dan sambung tumis sampai betul-betul garing. Yang ni penting supaya kari kita lebih sedap dan tak mentah. Lepas tu, masukkan 2 jenis serbuk kari, 1 sudu besar serbuk kari ikan dan 1 sudu besar serbuk kari daging. Gabungan 2 serbuk kari ni akan beri rasa yang lebih seimbang dan kaya. Gaul semua pes dan rempah kari ni dengan cepat supaya tak melekat kat dasar kuali. Bila dah garing, kita terus masukkan air secukupnya. Biarkan ia mendidih terlebih dahulu. Lepas air mendidih, baru kita masukkan sedikit garam mengikut rasa. Kemudian, kita masukkan ikan shebong. Hati-hati masak ni sebab ikan ni mudah hancur. Biarkan ia masak perlahan-lahan sampai isi ikan lembut dan kuah kari meresap masuk. Akhir sekali, masukkan santan sawit. Kalau nak guna santan kelapa pun boleh. Masak sekejap je. Jangan lama sangat supaya santan tak pecah. Sebelum tutup api, masukkan tomato belah 4. Bagi rasa segar dan manis sikit kat kuah kari kita. Dah siap kari ikan ayam. Harum dan pekat. Sedap dimakan dengan nasi putih panas. Terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa subscribe dan share resepi ni kalau korang suka.